Tengok sian abang. Bini abang hidang dalam pinggan ni. Yang lakinya di sini nampak ikan seketul dalam ni, kuah, ulam semua duduk satu pinggan je. Kalau customer tu bagi makan set. Sambal ni jangan minta. Sambal benda ni kuih ni. Ini jangan minta. Ini special. Sendiri makan. Tapi abang ada satu masalah. Dua-dua ni kedai makan dengan bengkel. Dua-dua abang nak cari orang kerja. Memang langsung tak ada ke macam mana? Aduh, pening betul lah. Nak pula macam semalam, kedai makan lah. Memang ramai lah semalam. Kerjanya abang lagi siapa lagi? Berapa kita semalam? Bertiga lah contoh. Anak dua. Boleh kata ramai jugalah. Ada yang datang daripada luar pun ada. Habis nasib baik anak abang ada sebabnya cuti semalam. Adalah anak 2 orang semalam. Abang suami isteri kerja. Penat tu jangan cerita lah, memang barai lah. Kalau rasa minat nak kerja dekat restoran ni ataupun bengkel, kira memang ada 2 peluang kerja ni. Boleh lah roja abang. Sebab memang nak sangat. Tapi kalau boleh umur tu biarlah daripada 18 sampai ke 35 lah, lebih kurang lah. Tak kisah laki ke perempuan pun boleh je. Yang laki kalau kata orang luar ada tempat tinggal. Kalau perempuan ni leceh sikit. Takkan nak duduk rumah abang pula lagi, pelik pula lagi.